Dia sebenarnya guna daripada tahun 2011. Jadi kita servis sendirilah kat kedai. Pada tempoh tu lah saya jumpa Platinum Oil. Memang jujur perubahan paling ketara sekali. Kita rasa enjin tu ringan. Maksudnya dia tak struggle. Bila ringan tak ada struggle, maksudnya dia tak ada beban yang dia tanggung. Maksudnya beban dia dah kurang. Dia adalah ada zero friction teknologi kan. Dia melekat dekat besi dekat dalam tu. Bila tak ada friction, tu yang kita rasa ringan. Sebelum tu kalau kita pakai minyak yang biasa, bukan Platinum Oil ni, kalau servis maknanya 6-7 ribu tu orang kata apa, memang dah hitam lah. Minyak Platinum Oil ni kan 6-7 ribu tu orang kata apa, warna gold dia tu masih kita nampak lagi. Dia tak hitam sangat. Zero friction technology function kan, beban jadi kurang pada kereta. Kurang tak guna minyak? Kurang lah. Saya tak layan enjin pakai Platinum.